Ya sekali bang. Ya. Ini hari kita ada Abang Rockers. Abang Rockers. Saya potongkan senang makan Saya potongkan kecil-kecil nak senang makan. Silakan. Okey, ini cara potong ketam baru. Cara ketam yang baru. Bismillah. Okey. Potong macam gini dia senang makan. Berapa hari bang kat JB bang? Dah makan dia. Balik terus malam. Datang belah. Lepas makan ni balik KL. Besok balik KL. Oh. Terima kasih bang support saya bang ya. Thank you bang support saya. Rasa dulu bang perasmian. Perasmian. Bang, perasmian bang. Abang tak ada garam-garam yang macam sorbet tu. Oh, saya tak ada garam. Tak ada garam. Itu salbe. Itu makanan, kalau makanan daging kena ada garam. Tapi lepas ni signature saya dengan abang lah, rambut panjang sama. Boleh bang Alright, support. Thank you bang support saya. Tengah panas-panas ni sedap makan bang. Saya potongkan bang Putra minta dorang ambilkan garlic 2-3 lagi lebih. Okey bang, ni boleh ambil dulu bang. Dia tengah panas-panas ni bang. Potong macam ni pun senang. Jadi semua kalau semua boleh rasa kan. Cara macam gini ramai-ramai boleh makan. Belah lalu dia ya. Yang ini jadi ramai-ramai boleh share. Manis bang Ini cara potong lagi satu. Berapa dah buka ni? Sini dah 8 tahun. Kalau ketam yang ini paling high end lah, paling dewa lah. Dia ada snow crab, ada kalau yang bentuk lebih kurang tu perasan tak? Yang berduri merah juga itu Chilean. Lain bang. Dia macam dia bentuk seakan tapi duri tak sama. Rasa dia macam durian kampung dengan durian musangking Jauh-jauh beza. Ini kira musangking abang ambil ni. Ini bos. Bos saya. Ini memang sedap dia bos. Sedap bos. Satu bos saya. Nasi kosong ya. Bos, sambal dah habis ke bos? Nak sambal lagi? Ada. Baik. Satu bos saya ni. Kita kopikan untuk bos dulu Bagus, aku banyak bos. Bagus. Tapi abang bos saya. Okey, ni untuk bos ni lagi seorang. Nanti saya ambilkan garlic ni bang Baik, masya-Allah. Okey, garlic extra dah ada. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak bos. Terima kasih Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak daripada KL. Okey guys, selamat menonton. Yang mana belum pernah makan king crab, belum pernah makan lobster, saya doakan satu hari dipermudahkan urusan dapat makan lobster, dapat makan king crab. Okey guys, tolong tekan button follow kalau belum follow saya, tolong share dan tolong komen. Salah ke tidak seumur